Duit raya. Orang Melayu bagi duit raya. Ada yang kata bagi duit raya ikut budaya Cina, angpau. Jadi kita beri duit, jadi budak-budak nak mari rumah orang kaya saja. Masa hari raya. Salah tak beri duit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya, hukum duit raya atau macam mana nih guys ya. Agak-agak gimana gitu, tapi kita harus tahu dan harus mengaji hal ini ya guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Macam biasa setiap tahun aku akan bagi family aku duit raya. Tapi aku akan bagi pakai roda impian ni. Kita tengok dapat berapa. Berapa? 100. Wah. 300. Wah. Bismillah. Wui. Wui. Banyak. Kita tengok dapat berapa. 200. Kita tengok dapat berapa. 100 tengah. Ziarah menziarahi pada hari raya. Boleh tak? Boleh. Tadi Abu Bakar, hadis yang kita baca tadi. Bukankah Abu Bakar pagi raya? Bukankah Abu Bakar pada pagi-pagi hari raya datang rumah Nabi? Itu isyarat ziarah menziarahi itu ada pada hari raya. Ada asal. So kita boleh buat lah. Kita boleh buat ziarah menziarahi pada hari raya. Duit raya. Orang Melayu bagi duit raya. Ada yang kata bagi duit raya ikut budaya Cina, angpau. Saya kata tak juga, kerana dalam hadis ada ditunjukkan Nabi lepas salat raya, Nabi nampak sekumpulan perempuan. Hari raya Nabi keluar, Nabi nampak sekumpulan orang perempuan. Nabi kata, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqn fa inni uritukunna aktsara ahlin nar." Hadis Bukhari. Ya. Wahai sekumpulan wanita, wahai orang-orang wanita, Iya, ahli neraka. hendaklah kamu bersedekah. Banyak. Hari tu raya. Orang perempuan, Nabi kata kena sedekah. Kerana aku melihat kamu adalah golongan yang paling ramai dalam neraka. Paling ramai di neraka. Allah. Seorang perempuan masuk hari raya, kena banyak bagi duit raya pada orang lelaki. Yang perempuan. Sebab ada ni untuk orang. Tapi kalau duit raya tu berasal daripada suami kan. Maksudnya yang kerja juga suami gitu kan. Nah ya mungkin ya gitulah. Perempuannya kan. Dibagi-bagi. Bagi orang lelaki boleh, bagi duit raya boleh lah. Kan? Boleh. Cuma kita jangan salah faham. Jangan kerana kita nak bagi duit raya pada hari raya menyebabkan kita bakhil di bulan Ramadan. Itu kesilapan besar. Yang mana sepatutnya bulan Ramadan kita kena jadi lebih pemurah daripada biasa. Betul. Ada orang kadang-kadang bulan Ramadan dia kedekut sebab dia kata aku nak simpan duit nak bagi orang hari raya nanti. Patutnya bulan Ramadan kena sedekah banyak. Betul. Raya tu apa yang ada kita bagi ya. Sekadar yang kita mampu kita bagi. Tapi ada orang kadang-kadang dia kedekut bulan puasa kerana dia kata aku nak raya ni aku nak bagi banyak-banyak. Tu silap. Bulan puasa kena bagi banyak. Jadi kalau bulan puasa itu kan dilipat gandakannya banyak gitu. Nah di situ kita memang membuat ataupun bersedekah sebanyak-banyak mungkin gitu. Kalau duit raya itu kan duit kecil itu kan. Ada lah mesti kan macam tu lah guys ya, untuk membahagiakan budak-budak. Kalau bulan Ramadan itu bukan budak-budak tapi kita memberi buka puasa macam tu kan. Kalau dulu masa saya di Arab Saudi itu kan,
Itu ramai juga jemaah-jemaah daripada Malaysia itu yang bagi duit kepada saya untuk disedekahkan ataupun dibelikan albek lah, dibelikan ayam apalah, makanan-makanan untuk dibagikan kepada jemaah-jemaah yang lain yang berpuasa kat sana. Macam tu lah guys ya. Dan kebiasaan orang Arab juga ketika bulan puasa itu mereka akan membagikan iftar yang sangat banyak sekali seperti itu. Kayak surga makanan lah ya di bulan puasa dan juga bulan haji kalau di Arab Saudi itu ya guys ya. Dan betul lah apa disampaikan oleh Ustaz ini, Ramadan itu kita gunakan untuk bersedekah sebanyak mungkin seperti itu guys ya. Kerana hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, Nabi bulan puasa menjadi lebih pemurah daripada biasa. Jadi kita beri duit, jadi budak-budak nak mari rumah orang kaya saja. Masa hari raya, salah tak beri duit? Banyak orang sudah celupar mulut mengatakan beri duit bukan budaya Islam. Betul. Nabi tak ada sebut dalam mana-mana hadis. Bila raya beri duit. Tapi Nabi kata tahadau, tahabbu. Salinglah sentiasa memberi hadiah, maka datang kasih sayang di antara kamu. Betul. Sebab tu kalau dulu orang pergi kenduri kahwin orang bagi duit tak? Tak. Kita tanya zaman nenek kita, tok nyang kita tu dia hidup pada tahun 20-an. Dia tu zaman sebelum datang Jepun. Masa tu orang tanam pisang, kalau pergi kahwin bawa pisang. Betul. Orang tanam ubi bagi ubi. Ya. Faham? Orang tepi laut tangkap sutung bagi sutung. Betul. Orang hak tanam duriang bagi duriang. Orang hak meniaga kain bawa kain. Betul. Orang yang jual sekeru bagi sekeru. Faham tak? Zaman dulu. Zaman ni. Jadi kalau dulu tuh barter-barteran biasanya itu. Jadi pernah saya ngalamin dulu masih tahun 90-an itu ya guys ya, di kampung saya itu masih kayak kalau yang nelayan itu ngasih ikan, terus kita barter pakai beras kayak gitu ya guys ya. Saling bertukar lah seperti itu ya guys ya. Masya Allah, betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhari. Terus dulu tuh memang seperti itu. Saya mengalami hal itu ya guys ya. Banyak orang yang ke rumah juga itu bawa buah-buahan, ubi-ubian. Terus pulangnya kita tukar dengan beras. Ada yang bawa ikan, kita tukar pakai beras. Seperti itulah. Nah gitu ya guys ya. Betul lah, nostalgia ini. Ini sudah mudah kan dengan duit, betul tak? Maka hadiahnya dengan duit. Haruh pada syarak. Yang tak haruhnya tuan rumah nak hadiah orang. Buat kenduri kahwin niat nak dapat duit daripada orang. Maka menghanguskan pahala dia. Nampak lagi? Jadi kita beri duit salah tak? Tidak salah. Faham tak? Jadi kalau budak-budak ni kita beri duit kerana ambil kebesaran hari raya, tapi jangan anggap mesti beri duit. Tidak menjadi kesalahan, kerana umum perintah Nabi saling beri hadiah, maka datang saling berkasih sayang. Nah, cuma budak tu silap. Dia kira nak duit saja. Memang dia budak-budak. Sifat ni bila dia besar hilang dah. Kan? Hilang dah lah, kerana dia tahu dah, dia tua dah. Ada tak orang tua dapat gak duit raya? Nak raya tak dapat. Mu tua dah tak dapatlah duit raya. Nah, cerita situ yang silap. Kenapa orang tua-tua kita tak beri hadiah? Nah, sini yang menyebabkan budak-budak dia rasa dia nak pergi rumah orang ada duit saja. Kerana silap kita yang memberi hadiah hari raya hanya beri kepada budak-budak. Sedangkan bukan untuk budak-budak saja. Tahadau di sini saling beri hadiah, tak kira peringkat umur. Nah, jadi kita mula dengan raya sekali lagi. Kalau orang tua pun beri juga duit raya. Faham tak? Baru jadi comel. Tua dah. Ikut umur balik. Umur berapa? 40 ringgit. Faham tak? Jadi seronok orang tua pun mari. Ni budak-budak ialah mari. Orang tua tak mau mari. Dah mari makan seku. Dia tua dah. Rani mocik makan sekut raya, takkan tak mau makan. Alah, petang-petang saya beli kerja kak. Bukan makan dah ingat bawa gigi. Faham tak? Jadi dah tua dah. Gigi dah ingat bawa, tinggal di rumah. Nak makan, kau ada biskut kerah. Hukum tukar duit raya dengan ambil upah. Duit baru kita beratur di bank, lepas tu kita beri pada tuan dia, lepas tu kita ambil upah. Boleh ke? Dengar baik-baik, biar jadi molek. Islam bukan nak larang. Dia nak bawa jadi betul. Main tukar pitih ni banyaknya riba, dosa besar. Betul.
Riba ni bukan tak ada dosa kecil. Tang, zambun kabir. Lagu mana? Nak tukar piti 100 3 ya. 100 3 ya. Jadi we Allah 100 boleh 97. Haram, kena laknat. Betul. Contoh tukar seling duit raya atau tukar duit kertas bank. Faham? Duit kertas bank. Kertas bank hak lah baru tu dah nak bos sekian-sekian ni dalam sapu kan nak buat raya. Nak dara 5 ya. Orang tak ada kena-kena sekian. Betul tak? Duit baru. Boleh tukar. Tak boleh potong. Jangan potong. Kita win 100, dapat 100. Tak boleh 100, dapat 100, dapat 98. Ambil 2 ya, upah tukar tak boleh. Haram. Gitu juga tukar seling. Orang jenis jual kedai, jual makanan dan sebagainya. Tak, dia nak seling kokongnya 100 ya sehari contoh. Jadi orang kata tukang tukar seling tu kata kalau nak tukar seling 100 3 ya. Mana wi 100 ya ke kertas dapat seling ke 2 sen yang kita nak 97 ya. Haram makan riba. Betul ya riba ya. Ramai tak kau buat gitu? Ramai banyak banget itu di sini. Dalam kupu kaki. Jadi kalau di sini itu guys ya tukar uang itu kebanyakan ya begitu. Kita tukarnya 100 dapatnya 95 kayak gitu. Jadi memang yang boleh yang saya tahu itu ketika kita tukar 100 kita dapat 100, tapi orangnya bilang bang ada jasanya bang, jasa tukarnya, jasa antrinya kayak gitu, itu boleh katanya. Yang seperti itu yang pernah saya dengar ya guys ya. Ingat ke? Kapau bahang putih. Bang di muka naki tu belah 2 tu. Sedap gamok main nyak ke dak apa lama. Orang duk ngajar pada pecah tekok-tekok. Dak mari. Betul. Lagi. Ubur kapek dak mari, ubur kipas dak mari, ubur ekong dak mari. Mari nah. Biar jadi molek. Ingat apa gitu. Sedap gamok ingat dak apa. Makan banyak pada orang. Buka puasa patu be onde-onde kat hidung. Air. Onde-onde lekat tekok dah air onde-onde tu. Tubik kat hidung. Banyaknya makan tapi ukur sarok bodoh macam kambing. Siapa jadi gitu? Gini cara yang boleh nak tukar duit. Saya nak tukar duit seling nak ke 50 sen nak buat niaga. Atau saya nak RM100 20 sen pecahnya. Atau RM100 nak 10 sen. Maka wajib dia beri RM100 yang harga kertas, kita beri dia yang seling RM100. Lepas tu barulah kita upah suku, duit lain 3 ya. Harus pada syarat. Faham lagi? Itu baru boleh. Tanya dulu nak tukar seling kalau 100 payah apa? 2 ya. Boleh. Jadi kita beri 100 ya kertas, dia beri kita seling 100 ya seling. Lepas tu kita upah dia suku RM2. Faham lagi? Dia tak boleh 100 kita beri tu potong 2 riyal. Apakah hukum beri duit raya? Apakah niat kita beri? Al-umuru bi maqasidiha. Tujuan beri mensukakan hati kanak-kanak. Maka kita ikut sunnah Nabi, kerana Nabi pernah beri sekelak, bukan zaman kita lah, zaman dulu. Mana benda-benda manisang kepada kanak-kanak. Tujuan supaya kanak-kanak suka. Maka kita beri duit hari raya bukan kerana mengikut budaya orang lain, hukumnya harus. Apakah hukum kita ambil upah tukar duit raya? Apakah hukum kita ambil upah tukar duit raya? Nak tahu jawapan, kita salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak tukar duit raya, contoh ada seorang ni dia bawa RM100 sekeping, dia nak tukar kepada RM1, kita ada RM1 kan. Jadi kita kena bagi RM100 juga. Dia bagi RM100 sekeping, kita bagi RM1 kepada dia, RM100 juga. Tak boleh kita nak ambil upah RM2, dia bagi kita 100, kita bagi RM98, RM1, tak boleh. Nak ambil upah nanti. Sebab kalau kita buat macam tu, dia akan menjadi riba. Cara dia macam ni. Cara dia mestilah dia bagi kita RM100 satu keping, kita bagi RM1, RM1, 100 keping. Okey, dah tukar 100 tu, kemudian barulah orang tu bagi kita upah.
RM2. Macam tu. Itu baru boleh. Itu tak kira riba. Kalau kita buat macam cara yang pertama, itu dikira riba. Ketika di situ ada selisih, misalnya ada orang yang punya uang 100.000 baru, kemudian mau ditukar 100.000 lama, ternyata yang satunya ngasih tambahan Rp5.000 misalnya. Berarti Rp105.000 ditukar dengan Rp100.000 yang baru, ini hukumnya haram. Rp5.000 selisih di sini, statusnya adalah riba fadl. Dan kalau ada yang tertunda, misalnya Rp50.000 ditukar Rp100.000, dia menyerahkan Rp50.000, kemudian dikasih Rp100.000 baru, yang Rp50.000 yang satunya menyusul, maka ini juga terlarang karena ini termasuk riba nasi'ah. Pada prinsipnya kembali kepada hadis tadi, uang baru dan uang lama silakan ditukar, namun harus sama. Betul. Dan tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Wallahu a'lam. Jadi Anda duit 100.000 mau ditukar 2.000-an, ya kan? Di sana ada orang menyiapkan 2.000-an, tapi nilainya bukan 100.000, nilainya 95 atau 96.000 atau 90.000. Nuker duit 100.000 dengan 90.000 itu namanya riba. Yang dosa siapa? Dua-duanya dosa. Lalu bagaimana agar halal? Jasa. Jadi tetap uangnya berapa? Jadi ada uang orang bawa berapa? 100.000, 2.000-an duitnya. Lalu Anda punya duit 100.000 satu lembar. Anda tuker. Setelah Anda tuker mungkin ya, tuker yang menukar, Pak, saya nukarnya ke sana, tolong jasanya buat saya dong. Dia minta bayaran. Setelah 100.000 ditukar 100.000, baru nanti kita bisa memberikan jasa. Menggajikan apa? Jasanya untuk nuker ke sana itu repot ngumpulin duit itu. Oke. Tapi kalau 90.000 ditukar 100.000 namanya riba. Oke, udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, Masya Allah tabarakallah, kita belajar ilmu dan juga melihat bagaimana keseruan ya berbagi duit raya, dan kita tahu hukum daripada bagi duit raya itu guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya guys ya. Semoga kita ya tahun-tahun akan datang ya kan bisa lebih banyak lagi berbagi duit raya ya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga lebih banyak lagi untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Amin. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.